Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya telah mendapat satu pengiraan faraid yang agak mudah dan menarik, iaitu si mati. Okay. Si mati ini meninggalkan uh, ibu atau emak lah, emak, ayah, isteri, okay, isteri, kemudian uh, dia meninggalkan uh, anak lelaki, seorang, anak perempuan seorang, satu, dua, dan anak perempuan tiga. Okey, ini bahagian faraidnya. Okey, ini adalah waris-warisnya. Jadi untuk pengiraan ni kita kena kira dulu bahagian fardu. Okey, fardu ni maknanya berapa waris yang layak dapat faraid ialah fardu emak. Okey, emak dia disebabkan emak ni si mati ni mempunyai anak. Jadi emak akan dapat 1/6, ayah 1/6 dan isteri akan dapat 1/8. Okey. Jadi isteri akan dapat 1/8. Kemudian kita jumlahkan yang ini dulu. Okey. Jadi kita main kalkulator 1/6 tambah 1/6 tambah dengan 1/8. Okey, kita akan dapat jumlah dia 11/24. Jadi 11/24 bakinya untuk bahagian ni disebabkan dia asabah. Jadi kita buatlah 1 tolak dengan 24. Okey. 1 tolak dengan 24. Okey. Jadi dia dapat okay, 13/24. Okey. Jadi anak lelaki ada 2 orang, ada 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian, 1 bahagian, 1 bahagian, jadi totalnya 5. Jadi 13/24 ini kita bahagikan dengan 5. Okey, kita akan dapat 1 bahagian. Okey, maknanya anak perempuan ini akan dapat 13/120. Anak perempuan ni 13/120. Ini bersama 13/120. Dan kalau anak lelaki ni kita darabkan dengan 2. Dia akan dapat, anak lelaki ni akan dapat 13/60. 60. Okey, jadi kita pergi kepada asal masalahnya ialah kita terus gandakannya jadi 120. Jadi setiap bahagian 1/6 darab dengan 120. Kita dapat 20. 20. 1/8 darab dengan 120 akan dapat 15. Okey, yang ni akan dapat 13/60 darab dengan 120 akan dapat 26. 13. 13. 13. Jadi jumlah dia akan jadi 120 lah kalau kita jumlahkan. 20 tambah 20 tambah 15. 20 tambah 15 tambah 26 tambah 13 tambah 13 tambah dengan 13. Dia akan jadi 120. Okey, kalau kita tukar kepada peratusan, ada 20/120, kita darabkan dengan 100 lah. Jadi kat sini kalau kita buat peratus, dia akan jadi 16.7%. Inilah 16, sama kat lah ni 16.7%. 15 kita bahagikan 120, kita darabkan dengan 100, dia akan jadi 12.5%. 26 bahagi dengan 120, kita darabkan 100, kita akan dapat 21.7%. Ini 13/120 darab dengan 100, kita akan dapat 10.8%. Ini pun sama, 10.8%. 10.8%. Okey. Setelah itu kita main peratus lah. Jadi kalau kita nak semak, kita kena semak semula. 16.7 tambah 16.7 tambah 12.5 tambah 21.7 tambah 10.8 tambah 10.8 tambah 10.8. Kita akan dapat balik 100. Itu sajalah untuk pengiraan kes faraid ini. Jadi terima kasih.